Assalamualaikum guys. So promosi lah kan. Sesiapa yang nak melabur saham kan, masa yang baik lah. Kenapa? Sebab harga-harga saham sekarang tengah murah-murah at discount kan. Dan kalau anda yang belum pernah melabur, yang nak melabur dalam Bursa Malaysia, inilah masa dia kan. Kalau nak beli saham IPO pun, saham IPO sekarang berada pada paras banyak di bawah harga paras IPO, harga tawaran dia lah kan, kebanyakannya kan. Jadi time yang bagus lah untuk anda membeli saham-saham sebab dia tengah cheap sale kan tuan-tuan puan. So cerita dia macam tu. Kalau anda nak melabur saham-saham IPO kan, nak dapatkan ilmu melabur saham IPO, nak dapatkan ilmu nak melabur saham-saham IPO di MITI kan, saham placement, nak belajar pasal technical analysis, nak belajar pasal financial analysis, nak belajar pasal quantitative analysis, nak belajar pasal algorithm, screener dan sebagainya kan. Team FY memang boleh kongsikan semua ilmu-ilmu ni tadi. Pasal apa? Pasal FY dah 30 tahun berada dalam Bursa Malaysia ni kan. So naik turun pasal saham ni adalah perkara biasa. Tapi kalau anda nak belajar kan, nak buat duit dalam Bursa Malaysia going forward kan, memang tak ada masalah kan. Sebab Bursa Malaysia tetap akan ada kan, tetap akan ada semenjak tahun 1963 sampai hari ni tetap ada kan. Dan ke going forward pun tetap akan ada kan. Dan kita pada ketika ini bolehlah jadi pelabur-pelabur jangka masa panjang, daripada kita melaburkan duit kita dekat scammer, dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya kan. Kita boleh melabur dalam Bursa Malaysia yang selamat, yang sah, dan ada status-status syariah kan. Buat masa ni ada lebih kurang 1,000 lebih saham-saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Dan banyak saham-saham ni memang berpotensi. Banyak saham-saham ni yang boleh pergi jauh lah, especially saham-saham teknologi kan. Saham-saham semiconductor kan, memang menarik lah kan. Cumanya kita kena dapatkan ilmu dia lah terlebih dahulu. Jangan main balon je kan, nanti problem pula kan. Kenapa sekarang ni di Malaysia, di Bursa Malaysia, banyak saham-saham yang PE rendah, banyak saham-saham yang bagi dividen yang tinggi kan, malah lebih tinggi daripada ASB dan lebih tinggi daripada EPF dan sebagainya. Cumanya anda kena belajar lah, anda kena mendapatkan ilmunya. Kalau anda ada duit, bermodalkan lebih kurang minimum 500 ke RM1,000 kan, jemputlah datang ke seminar saham FY ni, seminar from zero to hero. 2 hari je anda boleh belajar semua perkara, sama ada secara bersemuka atau online, tak ada masalah kan. Layari www.seminarsaham.my atau WhatsApp Hajar Azila dekat nombor yang tertera. Alright tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.